Okey, panduan untuk pemohon nak buat tempahan bilik. Okey, mula-mula pemohon boleh lihat kalendar. Contohnya tak ada tempahan dibuat, pergi bahagian lihat senarai bilik ataupun klik je fasiliti pilihan iaitu Dewan Delima. Klik. Okey, kita boleh lihat sejarah dia, kemudahan yang disediakan, apa yang ada dalam bilik tersebut ataupun kita boleh baca deskripsi dia. Okey, ni ada sekatan waktu hari Khamis tak boleh buat. Okey, kita klik tempahan bilik. Okey, kita masukkan nama. Okey, jawatan penyelaras ICT. Contoh, SMK Kota, nombor telefon 0123, email, contoh, sarik@mui.com.my, contoh lah. Kemudian nak tempah bila? Kalau dia buat tempahan hari Khamis pada 25, memang tak boleh buat tempahan lah. Okay, contohnya pada 28 hingga 28 juga. Okay, kemudian masa mula pukul 8 pagi, masa tamat pukul 4 petang. Okay, kemudian tujuan penggunaan mesyuarat Delima, contoh. Kemudian bilangan peserta, kalau dia buat contohnya 56, bila klik hantar, nanti dia akan keluar lah. Mesti buat 3 hari sebelum, kemudian tak boleh melebihi 3 hari, dan ni lebih daripada 30. Kita dah buat tetapan 30, jadi dia tak boleh isi lebih daripada 30. 30 boleh hantar tempahan. Dan kalau kita lihat sini jadual ataupun sejarah penggunaan kajian bilik mesyuarat daripada SMK Kota telah berjaya ditempah. Dan kalau kita lihat kalendar, dah adalah 28, 8 pagi hingga 4 petang. Itu kalau harian. Kalau melibatkan 2-3 hari pun samalah. Klik tempah. Ni sebab kita set up. Kalau kita lihat sini tarikh, dia dah block. Sebelum 3 hari. 25, 26, 27. Kalau kita buat 29 hingga 2, lebih daripada 3 hari. Dia tak boleh nak hantar lah. Okay, contoh. Mula pukul 8, selesai pukul 2. Okay. 20. Bila kita klik hantar, okay. Ni dia tak bagi sebabnya melebihi 3 hari. Telah melebihi 3 hari. Yang kesan 4 hari. Jadi kita kena kurangkan. Tak boleh lebih. Okey. Hantar. Baru berjaya. Kalau kita lihat sini, yang kedua dah adalah mula 29, tamat 1. 8 pagi hingga 8 malam. Ni kita boleh set up. Admin boleh set up hingga pukul berapa untuk hari yang pertama. Okay, di mana admin 1, 2, 3 bahagian tetapan ni boleh set up untuk default. Contohnya pada setiap hari pukul 4, bermula pukul 8. Contoh. Ni untuk default lah. Kalau lebih daripada 2 hari, simpan. Jadi kalau kita lihat di bahagian ni, dia akan default paparan. Okey, 8 pagi hingga 4 petang. Sebab kita dah buat tetapan tadi. Bila bermula 8 pagi hingga 2 petang. Okey, itu kalau lebih daripada 2 hari atau lebih daripada 1 hari. Okey, dan yang dah buat tempahan ni boleh buat pembatalan. Di bahagian semakan,
masukkan email, nombor rujukan ataupun nombor telefon. Contoh 0123, semak, dan dia boleh buat pembatalan lah. Contohnya batal yang ni. Klik batal. Jadi kat sini dah tak ada sejarahnya. Tapi dalam utama ni ada analisis lah. Satu yang dibatalkan. Okey, sekian untuk panduan kepada pengguna yang ingin membuat tempahan aplikasi dan tempahan bilik-bilik di sekolah masing-masing. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.